Hai bang. Bang ada main Genshin Impact tak? Hai sis, ada main Genshin Impact tak? Hai sis. Hai, senang. Bukan. Kawan saya lah. Sis ada main Genshin Impact tak? Ada. Ada? Serius ah? Ya. Kalau sis ada main, saya ada satu challenge sini. Dalam kotak ini ada beberapa challenge gratitude letter. Kalau sis siapkan satu, saya akan bagi raya lah. Pilih satu. Hubungi ahli keluarga untuk menyatakan penghargaan. Sis akan telefon siapa? I call adik Pak I lah. Oh, kenapa? Sebab dia ada masa Aisyah dan senang. So, let's do the challenge. Mira ingat tak masa PKP dulu? Dia kembali dengan Chang dengan anak kan. Masa nak ziarah mak, masa tu kan putus asa sangat dalam hidup Mira. Kenapa dia cakap macam tu? Yang mak minta dia kuat semua tu kan. Rupanya mana pergi. Ranjang pun tak sihat. Macam tahu-tahu je nak bawa dia sekali. Mana pun dia kuat. Doakan dia, adik-beradik semua. Tapi tumpang bahagia. Gembira kalau dia dah bahagia sekarang. Terima kasih banyak ya Mira ya. Oh sis, you betul-betul okey dah? Okey, lega sangat. Saya pun memang terharu lah. Adik ipar macam tu yang betul-betul sokong you masa susah lah. Okay, so sis, yang ini duit raya untuk sis sebab accept challenge saya. Duit raya. Boleh beli makanan untuk juada berbuka, makan dengan husband and anak-anak. Memang loving lah sis dengan family. Terima kasih ya. Travelers, jangan lupa tulis surat penghargaan kepada karakter kegemaran Genshin Impact anda dan berpeluang untuk memenangi merch eksklusif di Genshin Impact. Tak kira anda pemain baru atau returning player, sekaranglah masa terbaik untuk bermula Genshin Impact lah pilihan terbaik semasa menunggu iftar. Tekan link bio untuk muat turun Genshin Impact sekarang.